Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazliana binti Muhammad Syahidi dan nombor matrik KB 2309250032. Hari ini saya ingin membuat pembetangan berkenaan dengan discussion iaitu bagi subjek ESEB 4303 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan juga pensyarah saya iaitu Puan Rahaina Hashim. Tajuk utama yang kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan adakah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merupakan retorik ataupun realiti. Berdasarkan hasil kajian yang saya laksanakan, saya yakin dan percaya bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu adalah realiti, bukannya retorik. Buktinya apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa wajib yang perlu dipelajari dan digunakan oleh seluruh masyarakat Malaysia sebagai tanda bahawa negara kita bebas daripada penjajah asing. Malahan, pada era Pasca Merdeka bersamaan dengan 31 Ogos 1957 yang mana bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Dalam sektor pendidikan, penggunaan bahasa Melayu mula dikuatkuasakan apabila tercetusnya Penyata Razak pada tahun 1961 dan Penyata Rahman Talib yang telah memperlihatkan bahasa Melayu digunakan di institusi pengajian tinggi sebagai bahasa penghantar ilmu. Adakah penggunaan bahasa Melayu masih relevan digunakan dalam institusi pengajian tinggi? Buktinya di mana Akta Pendidikan 1969 telah menggerakkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar ilmu dalam sektor pendidikan kebangsaan. Menerusi kajian yang telah dilaksanakan oleh Mansur Rahman dan Mega Sain pada tahun 2025, berpendapat bahawa dasar bahasa yang telah digubal di Malaysia melalui status planning dan corpus planning merupakan langkah bagi memartabatkan bahasa Melayu di peringkat universiti dan juga memperkasakan korpus istilah teknikal dalam bahasa Melayu. Ini juga dapat dilihat di mana penggunaan bahasa Melayu masih relevan digunakan di institusi pengajian tinggi di mana penggubalan pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPTA pada tahun 2023 hingga 2030. Plan ini memperlihatkan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat IPTA. Institusi Kelayakan Malaysia iaitu MQA ataupun dikenali sebagai Malaysia Qualification Agency telah menetapkan bahawa pelajar asing yang menuntut di Universiti Malaysia perlu ataupun diwajibkan untuk mengambil sekurang-kurangnya satu pengajian ataupun subjek bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi masing-masing. Mari kita lihat apakah perbandingan bahasa Melayu dengan bahasa lain dalam pelbagai bidang akademik. Yang pertama iaitu bidang sains dan teknologi. Penggunaan bahasa Melayu dalam sains dan teknologi ini merupakan penyampaian ilmu kepada komuniti tempatan, pelajar-pelajar arus padana dan juga dasar-dasar kerajaan. Buktinya, di mana seluruh bahan rujukan dan buku teks telah ditulis menggunakan bahasa Melayu supaya kita dapat meningkatkan purata pelajar yang suka ataupun yang minat dalam bidang tersebut. Malahan menurut kajian yang dilaksanakan oleh Muhammad Fizwan pada tahun 2024 yang menyatakan bahawa penggunaan bahasa Melayu sangat penting dalam bidang sains dan teknologi kerana ia akan menjadi penggerak utama yang mendorong pelajar untuk cinta terhadap sains dan teknologi. Malahan, penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang sains dan teknologi memperlihatkan rujukan global dan beberapa institusi pengajian tinggi. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Joshua Casely, penggunaan bahasa Inggeris digunakan sebagai akses global ataupun rujukan global yang sangat diperlukan dalam sistem pendidikan Malaysia supaya kita dapat meningkatkan penghasilan karya-karya ataupun penyelidikan dalam bahasa
dalam bahasa Melayu. Dan terakhir sekali, penggunaan bahasa Inggeris di mana tercetusnya dasar pengajian pembelajaran sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI yang mana telah diperkenalkan oleh Tun Mak Tahir pada 19 Julai 2002 di mana sidang mesyuarat khas Jemaah Menteri. Tindakan ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar arus perdana. Bidang akademik yang kedua iaitu bidang perundangan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi dalam sistem perundangan di Malaysia. Dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967 memperlihatkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang wajib digunakan dalam prosedur mahkamah. Menurut kajian daripada Hasbury Law of Malaysia menyatakan bahawa semua prosedur yang dilakukan dalam mahkamah perlulah menggunakan bahasa Melayu kecuali keterangan saksi. Manakala kita lihat penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem perundangan Malaysia, di mana bahasa Inggeris masih lagi digunakan dalam aspek amalan, dokumen perundangan asal perlembagaan dan juga perundangan Sabah dan Sarawak. Bahasa Inggeris juga digunakan sebagai rujukan perundangan antarabangsa. Malahan, dalam skala penerbitan bahasa Inggeris dalam bidang perundangan besar dan juga berprofil antarabangsa seperti Journal of Malaysia and Comprehensive Law yang mana telah dibentuk oleh Universiti Utara Malaysia, bukti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saling berkaitan dalam sistem perundangan. Menurut artikel Sheila Ramalingam pada tahun 2022 menyatakan bahawa jurang antara dasar dan juga realiti yang menyatakan bahawa bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Malahan, bahasa Inggeris masih kekal sebagai bahasa lingua franca dalam amalan undang-undang, terutamanya dalam bidang komersial dan juga rujukan antarabangsa. Sektor yang seterusnya itu berkenaan dengan sektor pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu dalam sektor pendidikan jelas dilihat dalam dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang mana menyatakan bahawa hampir 80% sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar ilmu. Bahasa Melayu dalam sektor pendidikan juga diperkukuhkan apabila wujudnya Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun yang mana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang tinggi dalam sistem pendidikan negara. Malahan universiti ini juga mewajibkan semua pelajar mereka untuk mengambil bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris juga ditemui dalam sistem pendidikan Malaysia di mana kewujudan institusi pengajian tinggi swasta yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam pengajaran mereka. Bukan sahaja universiti swasta, malahan universiti awam juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar utama, iaitu Universiti Malaya dan juga Universiti Islam Antarabangsa. Menurut laporan yang telah dibuat oleh Sapika Ramli dan juga Zamri Muhammad pada tahun 2025 yang mana kebanyakan institusi pengajian swasta sangat menitik beratkan penggunaan bahasa Inggeris dalam komunikasi seharian mereka. Mari kita lihat apakah cadangan untuk memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Cadangan yang pertama untuk memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu iaitu melaksanakan kempen kesedaran seperti Gerakan Cinta Bahasa Kita, Bulan Bahasa dan Sastra dan juga Kembara Bahasa. Kempen-kempen ini dilaksanakan bertujuan untuk mendidik para pelajar supaya dapat menyemarakkan dan juga memartabatkan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang dan boleh memajukan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Di pihak kerajaan juga boleh berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan program Bulan Bahasa Kebangsaan. Malahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran juga, guru bertanggungjawab menggunakan bahasa Melayu standard dan menunjukkan etika positif serta keyakinan dalam berkomunikasi bahasa Melayu. Cadangan yang kedua iaitu memperkukuhkan bahasa Melayu dalam bidang penerbitan dan penyelidikan.
Seperti mana yang kita lihat, bilangan penerbitan dan penyelidikan menggunakan bahasa Melayu sangatlah rendah berbanding penerbitan bahasa Inggeris. Jadi, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bertanggungjawab untuk menggalakkan ahli-ahli akademik dan golongan profesional supaya menghasilkan penyelidikan dan penerbitan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Antara jurnal Melayu yang telah dijadikan jurnal indeks iaitu Jurnal Gema, Jurnal Ekonomi Malaysia, Jurnal Komunikasi Malaysia. Terdapat juga universiti yang menjadi penggerak aktif dalam pelaksanaan ataupun penghasilan penyelidikan bahasa Melayu seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mana telah menghasilkan jurnal pendeta yang dapat memperkasakan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Pihak kerajaan juga boleh meningkatkan tenaga pengajar dalam pengajian Melayu di institusi-institusi pengajian luar negara. Untuk memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kita perlu perkukuhkan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ni merupakan sebuah penerbitan kerajaan yang telah diamanahkan untuk menerbitkan banyak buku dalam bahasa Melayu. Ia merupakan sebagai usaha untuk menambah khazanah penerbitan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Peranan Dewan Bahasa yang boleh dilaksanakan iaitu mempertingkatkan penterjemahan terhadap buku-buku ilmiah dan buku-buku keperluan bagi pelajar IPT ataupun pelajar arus perdana. Pihak DBP juga boleh melaksanakan pertandingan cerpen bahasa Melayu ataupun perbahasan di peringkat sekolah ataupun universiti. Pihak DBP juga perlu menggalakkan tenaga pengajar untuk menghasilkan buku-buku akademik seperti buku rujukan ataupun buku latihan dalam pelbagai ilmu sebagai contoh sains, teknologi, matematik dan sebagainya. Sudah terang lagi bersuluh bahawa sejarah telah membuktikan bahawa sejak daripada dulu lagi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar ilmu telah berjaya dilaksanakan. Oleh itu, kepekaan pihak kerajaan dan pihak lain dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dapat memperkukuhkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Akhir sekali, tumpuan dan keseriusan kerajaan serta masyarakat di Malaysia terhadap penguasaan bahasa Melayu dalam bidang keilmuan sangatlah penting, di mana bidang keilmuan merupakan bidang yang penting dalam membina bangsa dan juga kemajuan negara Malaysia. Akhir kata, jadilah masyarakat yang suarakan harapan, gerakan perubahan dalam melestarikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sekian, terima kasih.